Kau nak tahu satu benda tak? Walaupun dia family aku, tapi dia tetap pergi survey tempat lain. Punya biol lelaki bini. Sampai aku cakap, kau tolonglah jangan beli dengan aku, kau pergi kedai lain. Tapi lah dia pergi dengan aku juga. Sebab Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Harin. Okay, hari ni saya nak deliver kereta Kak Long. Siapa ingat lagi kereta Kak Long yang beli Merc dan projek Merc A250 rasa 4 tahun lepas kot, dekat 5 tahun. A250 sehari keluar kedai dia habiskan 20,000 untuk projek. So hari ni dia keluar kereta pula, Toyota Alphard. Tapi itu nombor 2. Nombor 1 saya nak ceritakan, kita sekarang berada dekat kedai detailing baru. Okay, make sure korang support Arif Harin. Dekat jalan nak pergi showroom saya je tu. Okay, dekat jalan nak pergi showroom saya. Siapa pernah datang nak pergi showroom saya, satu baris je jalan. So kita ada buka kedai detailing baru. Apa yang menarik yang kat sini, jom saya nak ceritakan. Stay. Okay gang, FL5 tu dah siap PPF. So tinggal owner untuk ambil lah. So ini minggu depan. Dia dah bayar dah actually untuk PPF. Tapi dia tak sempat nak pergi jalan, nak pergi mana tah, nak pergi kenduri ke apa. Kita deliver dululah, minggu depan dia ambil kereta. So saya rasa tahun ni kan, baru bulan 1 dah lah. Bulan 1 first delivery pula saya bulan 1. Saya nak bagi dia anugerah lah. Customer paling menekan-nekan, tak menyempat, tak menyabar, gelojoh, semua dia ni. Kau ingat senang ke jual kereta dengan adik-beradik ni? Oh, dia buat macam office kita, park kita yang punya. Semua benda nak cepat, semua benda nak free ni lah. Ni, customer ni. Leceh jual dengan adik-beradik ni. So, alhamdulillah hari ni kita punya kedai detailing full house. So, yang ni bila nak deliver bang ni? Minggu depan Ni. Hari ni juga nak deliver. Okey. Ni FK8 plus FL5. Audi dia ada. Audi semua satu nombor ni sama. Ni kita punya kedai detailing. Mana bang? Kita punya number. Kejap, kita nak tunjuk kita punya tu, kita punya plate number tu, signature tu. Mana? Hilang lah pula. Yang 10-10 tu. So kedai baru set up Kedai baru set up. Make sure korang support Arif Harin. Okay, tak apa. Ini yang first saya nak tunjukkan. Biasa korang kalau pergi detailing ataupun pergi salesman nak deliver kereta, dia akan letak dekat sini. Cuci luar dalam. Okey. Lepas tu siap deliver. Betul? Tapi kali ni kita buat kelainan. Nampak ni? Auto tag 10-10 detailing, 10-10 detailing. Apa yang kita buat adalah ni, kita akan parking kereta korang. Ini yang per request, sebab kita ada extra charges sikit lah untuk yang kita buat macam ni. Sebab kita beli barang ni pun mahal juga. Okay, kalau betul-betul nak complete 100% detailing, kita akan letak kereta korang macam ni. Lepas tu kita akan jack. Okay, kita angkat kereta korang kat sini. Kita akan cabut sport rim. Cuci luar, dalam, atas, bawah. So rim macam ni kan. Biasa rim macam ni kotor-kotor ni kan. So kita akan cuci. Kita akan cabut sport rim ni part-part, letak tepi sana, kita akan cuci. Ini kita panggil full complete detailing. Kalau macam ni biasa, letak, cuci, vacuum sampai depan deliver. Tapi dekat sini full complete detailing. Nanti kita akan keluarkan berapa harga yang kita akan charge lah. And then untuk customer yang beli dengan Arif Harin, yang dah beli dengan Arif Harin, ada diskaun kita akan bagi tinggi juga. Yang belum beli, saya akan buat macam ni. So make sure customer yang beli kereta dengan Arif Harin lepas ni, apa yang saya akan buat sebelum delivery, saya akan parking dekat sini. Parking. Kita akan angkat kereta korang, cabut sport rim semua, cuci luar dalam semua sport rim ni. Atas tu, bawah tu kita tembak air water jet, kita letak sabun, kita berus, kita sental, baru kita turunkan. Saya akan buat kereta korang macam baru. Kepada new customer, kepada customer lama yang dah beli, boleh datang. Saya bagi best price untuk korang. Okay? Make sure support Arif Harin. Ni banyak lagi barang yang belum sampai. Saya nak tunjuk korang PPF saya lah. Ini PPF, okay. PPF biasa. Saya ada satu produk baru. Ni. Saya ada satu produk baru. Produk ni untuk cover cermin. Macam kereta biru FL5 tu dia buat. Ni. Nampak tak? Biasa PPF kan, PPF body ni kan. Tapi ini PPF cermin, nampak ni. Dengar, tebal kan? Nampak tebal tak?
Okay. So first promotion saya nak bagi korang dalam 1,200 saja. Tak kisahlah MPV ke, SUV ke. Okay. Saya nak bagi korang 1,200 saja. First promotion. Tebal, serius tebal. Ini customer yang lama datang itu hari, yang customer lama pernah beli dengan saya hantar gambar, dia terus pasang. Sebab benda tu adalah perlu sangat-sangat. Saya pun nak claim cermin FK saya. Lepas claim baru saya pasang benda tu. So kepada new customer, korang dah nampak apa yang saya akan buat dekat kereta korang. Letak di sini, kita akan angkat cuci luar dalam atas bawah semua, baru kita deliver. Benda projek baru yang kita buat. Nak beli benda tu pun bukannya murah, tapi sebab kita nak complete dengan kereta customer, kita nak bagi dia cantik. So kepada new customer, jangan lupa kedai retailing kita dekat sebelah showroom ECW je, dekat sangat satu jalan. Okay, kalau yang tak beli kereta dekat ECW pun, orang luar nak datang, please welcome. Daripada pukul 8.30 pagi sampai 6 petang boleh datang kat sini. Okay. Alhamdulillah. Ui, kilat, memang kilat. InsyaAllah geng, selepas ni kalau saya delivery, saya akan buat macam ni. Memang kilat, saya akan delivery kat sini. That's why impian untuk buka kedai detailing ni, sebab nak bagi kereta korang cantik, nak bagi deliver yang puas hati, berkilat luar dalam. Okay. Apa-apa pun, thank you so much. Yang mana support Arief-Barin, yang nak datang cuci biasa pun boleh. Okay, dekat sini boleh cuci biasa. Nak cuci luar biasa macam saya kata, dekat situ. So kedai belum siap lagi, sikit lagi, tapi dah boleh datang lah. Dah boleh datang lah. So nanti lepas ni kita akan super busy lah, InsyaAllah. So thank you brother, sister daripada Seremban, support walaupun banyak perangai ni nak layan dia ni. Okay. Nampak tak saya dendam dengan akak dengan abang ni macam mana? Kan yang senang adik-beradik jual kereta dengan adik-beradik ni. Susah. Saya kata dengan dia, kau pergi beli kedai lain lah. So guys, siap, kita tunggu order datang. Okay. Lambatlah customer ni daripada Seremban. Hai. Aku nak tak pakai baju sama. Hai. Where you go today? Salam. Mana nak pergi mana ni? Salam. Ini kita Salam nak pergi mana? Ani nak pergi mana? Aras. Arah ni nak pergi mana? KL. Lepas tu? Tak perasan ke? Tak perasan ke? Anak dia tak perasan. Inilah customer saya yang saya kata tadi, menekan-nekan, tak menyabar, tak menyempat ni. Tolong jangan jadi macam dia dorang. Wih, dia nangis. Bapa tak beli dia beli tu tau. Anak dia nak kereta tu. Dia ni nangis Nen. Oh lala. Alah, tengok. Dah pergi masuk dalam. Tengok anak dia nangis. Alhamdulillah. Daniel minta papa kereta ni. Betul. Tapi papa beli besar lagi. Nangis loh. Aduh. Papa suka kereta yang mana? Honda FL5. Tengok. Honda FL5. Tak payahlah long. Kau anak dah masuk 5 dah long. Tak payah beli FL5 dah long. So ini yang saya kata tadi, yang menekan-nekan, tak menyabar, tak menyempat. Tolong jangan jadi customer macam dia. Cukup saya dapat dia seorang. Cukup. Saya menekan suruh bayar. Ni menekan-nekan. Saya menekan dah. Dia pusing-pusing. Harga macam ni, terus macam ni, dapat macam ni. And then kita pun nak senang mudah, nak senang cerita, kita beli je lah. Kau nak tahu satu benda tak? Walaupun dia family aku, tapi dia tetap pergi survey tempat lain. Punya biol lelaki bini. Sampai aku cakap, kau tolonglah jangan beli dengan aku, kau pergi kedai lain. Tapi lah dia pergi dengan aku juga. Sebab spek yang dia nak tu merumitkan aku. Nak JBL, nak itu, nak ini. So pesanan saya, kalau customer yang kat luar sana, tolong jangan jadi macam dia. Tolonglah jadi customer yang berhemah, berkualiti tinggi, bermotivasi, berdisiplin. So apa-apa pun, akak nak cakap apa kak? Akak kena cakap balik. Akak cakap. Akak kena cakap. Nak cakap apa? Tu yang beli merch tu dalam video kita sebelum ni. Okeylah, Arief-Barin, terima kasihlah kerana mencapai impian kita orang nak dapatkan kereta. Alhamdulillah.
So thank you support. Macam biasa tetap air doakan, walaupun Along ni tak betul, sakit hati, menyusahkan, tetap mendoakan semoga selamat dalam setiap pemanduan. Okey? Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Jim, thank you so much Jim. Payment dulu, thank you. Oi, belum habis edit dah minta payment lah cameraman aku ni. Aku shoot pun pakai tenaga. So Along, Kak Nana, terima kasih support. So tapi apa-apa pun macam biasa, kalau beli dengan orang lain kita tetap putus saudara lah. Tetap putus saudara. Ini dipaksa lah. Beli paksa. So guys, macam biasa jangan lupa tepi sikit. Datang beli kereta dengan saya akan buat complete full detailing, okey? Minta maaf kalau ada yang terasa sebab ini adalah video saya untuk dengan family. So tetap saya nak bagi tahu saya penjual kereta, dan tetap saya nak bagi tahu kita ada kedai detailing untuk cantikkan kereta korang. So nak beli kereta lepas ni jumpa Arif Barin. Bye. Mana air ke bawah tu? So ini first time saya buat delivery tak ada hadiah sebab kereta dia. Hey, jangan minta hadiah. Ini memang tak nak bagi hadiah. Delivery saya kali ni tak nak hadiah. Cukup dia dapat harga yang baik sikit. So guys, stay tune, kita jumpa next video. Assalamualaikum.